Cara cepat sembuhkan luka lepas bersalin. Okey, untuk korang yang macam aku kan, ada luka episiotomi. Okey, lagi kita bersalin normal kan. Selalunya dekat hospital dia ada bagi ni kan, iodine. Iodine ni kita letak direct je dekat botol spray ni. Kalau sebelum ni kita guna yang kapas tu kan, kapas letak kat luka tu kan. Lepas tu kapas tu bila dah kering dia melekat pula dekat bahagian luka, ataupun kita akan letak iodine ni dekat pad. So sebenarnya lambat juga dia nak sembuh. Okey, yang ni cara dia mudah, kita transfer je dalam botol spray ni. Lepas tu kita suruhlah pasangan kita untuk spray pada bahagian luka episiotomi kita tu. Lepas tu, lepas dah sembuh tu, jangan biar macam tu je. Ambil lah kipas banyak kan, elektronik punya kipas zaman sekarang ni kan. Okay, sembuh je kipas dekat bahagian luka kita tu. Make sure kena tempat luka kita tu kena sentiasa kering. Okay, lagi satu, korang lepas ke toilet ke apa mandi, make sure tempat episiotomi kita kena selalu kering. Lagi satu, jarang orang nak cerita satu benda ni yang sangat-sangat penting Okay, better korang yang dah nak bersalin tu, better beli siap-siap benda ni. Kat farmasi pun ada jual Lactal kan. Dia banyak pun brand. Okay, untuk lawas berak. Kadang-kadang sebelum kita, masa kita mengandung, sebelum kita bersalin ni kan, kita tak ada masalah sembelit ke apa. Tiba-tiba bila korang dah bersalin kan, korang akan jadi kerisauan yang sangat-sangat bila start first kali kita nak membuang. Buang air kecil tu okey, nak membuang air besar. Serius, yang tu adalah part yang paling menakutkan. Bagi aku, better korang standby ubat lawas berak siap-siap. Bagi make sure bila kita berak tu kan, meluncur dia lalu. Tak ada pun kau nak teran-teran ke apa. Kau bayangkan kita ada jahitan kat bawah tu kan. Tiba-tiba korang nak membuang, bahaya weh. So buatlah persediaan sebetulnya sebelum kita nak bersalin, supaya kita tak stres. Belum lagi tiba-tiba anak kuning. Anak kuning lagi stres. Sebab tu luka kita kena cepat-cepat sembuh. Sebab kalau tak penat nak ulang alik pergi klinik weh. Okay, jangan lupa share video ni.